Selamat datang ke pembelajaran kimia tingkatan 4, bab 7, iaitu kadar tindak balas. Dalam bab ini, kita akan memahami persoalan utama, iaitu seberapa cepat atau lambat sesuatu tindak balas kimia berlaku. Ada tindak balas yang berlaku dengan sangat cepat, seperti pembakaran, letupan kecil, dan tindak balas logam reaktif dengan ASID. Ada juga tindak balas yang berlaku dengan perlahan, seperti pengaratan besi dan perebutan makanan. Melalui bab ini, pelajar akan belajar cara menentukan kadar tindak balas, memahami graf tindak balas, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar, serta mengaitkan konsep ini dengan teori pelanggaran dan tenaga pengaktifan. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Semasa tindak balas kimia berlaku, bahan tindak balas akan semakin berkurang, manakala hasil tindak balas akan semakin bertambah. Oleh ITU, kadar tindak balas boleh ditentukan melalui dua kerama, iaitu berdasarkan pengurangan kuantiti bahan tindak balas atau berdasarkan pertambahan kuantiti hasil tindak balas dalam satu tempoh masa. Dalam eksperimen, kadar tindak balas boleh diukur melalui isi padu gas yang bertambah, jisim bahan yang berkurang, pembentukan mendakan, perubahan warna, perubahan pH atau perubahan kekonduksian elektrik. Contohnya, tindak balas magnesium dengan ASID hidroklorik boleh dikaji dengan mengukur isi padu gas hidrogen yang terhasil melawan masa. Dalam topik ini, kita akan membezakan dua jenis kadar tindak balas, iaitu kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas purata ialah kadar dalam satu tempoh masa tertentu. Ia dikira dengan membahagikan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas dengan perubahan masa. Contohnya, jika 50 cm padu gas hidrogen terhasil dalam masa 100 saat, kadar purata ialah 50 bahagi 100, iaitu 0.5 cm padu per saat. Kadar pada masa tertentu pula ialah kadar tindak balas pada satu masa tertentu sahaja. Nilai ini diperoleh daripada kecerunan tangen pada graf kuantiti melawan masa. Pada awal tindak balas, graf biasanya curam kerana kadar tindak balas tinggi. Apabila tindak balas hampir lengkap, graf menjadi mendatar kerana kadar semakin rendah. Kadar tindak balas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut ialah saiz bahan tindak balas, kepekatan larutan, suhu, kehadiran mangkin, dan tekanan bagi tindak balas yang melibatkan gas. Semua faktor ini mempengaruhi bilangan pelanggaran berkesan antara zara bahan tindak balas. Jika zara lebih kerap berlanggar dan mempunyai tenaga yang mencukupi, kadar tindak balas akan meningkat. Sebagai contoh, saiz pepejal yang lebih kecil memberikan luas permukaan yang lebih besar. Kepekatan yang lebih tinggi pula memberikan lebih banyak zara dalam satu unit isi padu. Suhu yang lebih tinggi menyebabkan zara bergerak lebih laju. Mangkin menurunkan tenaga pengaktifan, manakala tekanan tinggi menyebabkan zara gas lebih rapat. Saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas, terutamanya apabila bahan tindak balas berbentuk pepejal. Apabila pepejal dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil, luas permukaan yang terdedah kepada tindak balas akan menjadi lebih besar. Ini membolehkan lebih banyak zara bertembung dalam satu masa. Contohnya, serbuk kalsium karbonat bertindak balas lebih cepat dengan ASID hidroklorik berbanding ketulan kalsium karbonat yang besar. Ketulan besar mempunyai luas permukaan kecil, maka kadar tindak balas lebih lambat. Ketulan kecil mempunyai luas permukaan sederhana, manakala serbuk mempunyai luas permukaan paling besar. Oleh ITU, serbuk menghasilkan kadar tindak balas paling cepat. Kesimpulannya, semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin besar luas permukaan, semakin cepat kadar. Kepekatan larutan merujuk kepada bilangan zara zat terlarut dalam satu unit isi padu larutan. Apabila kepekatan larutan meningkat, bilangan zara bahan tindak balas per unit isi padu juga meningkat. Ini menyebabkan zara lebih kerap bertembung antara satu sama lain. Apabila pelanggaran berlaku dengan lebih kerap, bilangan pelanggaran berkesan turut meningkat. Maka, kadar tindak balas menjadi lebih cepat. Contohnya, ASID hidroklorik yang lebih pekat akan bertindak balas lebih cepat dengan magnesium berbanding ASID hidroklorik yang lebih cair. Dalam kepekatan rendah, bilangan zara adalah sedikit dan kadar tindak balas lambat. Dalam kepekatan tinggi, bilangan zara adalah banyak dan kadar tindak balas cepat. Ringkasnya, semakin tinggi kepekatan, semakin cepat tindak balas berlaku. Suhu juga mempengaruhi kadar tindak balas. Apabila suhu meningkat, zara bahan tindak balas memperoleh lebih banyak tenaga kinetik. Zara akan bergerak lebih laju dan berlanggar dengan lebih kerap.
Selain ITU, lebih banyak Zara mempunyai tenaga yang cukup untuk mengatasi tenaga pengaktifan. Ini menyebabkan bilangan pelanggaran berkesan meningkat, lalu kadar tindak balas menjadi lebih cepat. Pada suhu rendah, Zara bergerak perlahan dan hanya sedikit pelanggaran berkesan berlaku. Pada suhu sederhana, kadar tindak balas adalah sederhana. Pada suhu tinggi, Zara bergerak dengan sangat laju dan lebih banyak pelanggaran berkesan berlaku. Secara peningkatan suhu sebanyak 10 darjah Celsius boleh menggandakan kadar tindak balas bagi banyak tindak balas pada suhu bilik. Mungkin ialah bahan yang mengubah kadar tindak balas tanpa mengalami perubahan kimia kekal pada akhir tindak balas. Dalam kebanyakan tindak balas, mungkin digunakan untuk mempercepatkan tindak balas. Mungkin menyediakan laluan alternatif yang mempunyai tenaga pengaktifan lebih rendah. Apabila tenaga pengaktifan menjadi lebih rendah, lebih banyak Zara mempunyai tenaga yang mencukupi untuk bertindak balas. Ini meningkatkan bilangan pelanggaran berkesan dan menyebabkan kadar tindak balas meningkat. Contoh mungkin ialah mangan IV oksida yang digunakan untuk menguraikan hidrogen peroksida, besi dalam proses Haber untuk menghasilkan amonia, vanadium V oksida dalam proses sentuh untuk menghasilkan ASID sulfuric, dan platinum atau rhodium dalam penukar bermangkin kenderaan. Mungkin biasanya tekanan mempengaruhi kadar tindak balas yang melibatkan gas. Apabila tekanan gas meningkat, isi padu gas menjadi lebih kecil dan Zara gas menjadi lebih rapat antara satu sama lain. Keadaan ini menyebabkan bilangan Zara per unit isi padu meningkat. Apabila Zara berada lebih rapat, pelanggaran antara Zara berlaku dengan lebih kerap. Frekuensi pelanggaran berkesan juga meningkat, lalu kadar tindak balas menjadi lebih cepat. Sebaliknya, apabila tekanan rendah, Zara gas lebih berjauhan dan kurang kerap berlanggar. Oleh ITU, kadar tindak balas lebih perlahan. Konsep ini sangat penting dalam industri kimia yang melibatkan gas, kerana peningkatan tekanan boleh membantu mempercepatkan tindak balas dan meningkatkan kecekapan penghasilan produk. Konsep kadar tindak balas banyak digunakan dalam kehidupan harian. Apabila makanan dipotong kecil sebelum dimasak, luas permukaan makanan meningkat dan makanan lebih cepat masak. Apabila makanan disimpan dalam peti sejuk, suhu rendah memperlahankan tindak balas perebutan menyebabkan makanan tahan lebih lama. Mengunyah tablet sebelum ditelan boleh meningkatkan luas permukaan tablet, lalu ubat bertindak dengan lebih cepat. Menggunakan periuk tekanan pula meningkatkan tekanan dan suhu, menyebabkan makanan masak lebih cepat. Dalam industri, mungkin digunakan untuk mempercepatkan tindak balas dan menjimatkan kos pengeluaran. Pembakaran kayu kecil juga lebih cepat, kerana luas permukaannya lebih besar. Kesimpulannya, faktor seperti saiz, suhu, tekanan dan mungkin boleh digunakan untuk mengawal teori pelanggaran menerangkan bagaimana tindak balas kimia berlaku pada arah Zara. Menurut teori ini, tindak balas berlaku apabila Zara bahan tindak balas berlanggar antara satu sama lain. Namun begitu, bukan semua pelanggaran menghasilkan tindak balas. Hanya pelanggaran berkesan sahaja menghasilkan tindak balas. Pelanggaran berkesan berlaku apabila Zara mempunyai tenaga yang mencukupi dan orientasi pelanggaran yang betul. Tenaga minimum yang diperlukan untuk memulakan tindak balas dikenali sebagai tenaga pengaktifan. Jika Zara tidak mempunyai tenaga yang mencukupi, tindak balas tidak akan berlaku walaupun Zara berlanggar. Mungkin boleh membantu tindak balas berlaku dengan lebih cepat kerana mungkin menurunkan tenaga pengaktifan. Apabila tenaga pengaktifan lebih rendah, lebih ban